ala-ala bertanya ni saya nak tanya. Nelofa kemungkinan ada kata orang apa sambil menyelam minum air di dalam suri hati kan. Tapi untuk orang yang mungkin tak ada nama lagi, jenama diri tak ada orang tak dikenali. Contoh macam saya lah yang tak berapa nak dikenali ni. Saya menjual produk bekas makanan Nelofa. Baik. Baik. Jadi macam mana saya nak menjenamakan diri saya? Adakah saya nak jadi macam Tupperware dan sebagainya? Kemungkinan itu saya nak tanya tu betul-betul. Orang yang tak glamour macam saya ni, apakah saluran terbaik? Satu cukuplah tips untuk saya tidur lena pada hari ini Nelofa. Okey. Dan Nelofa, untuk semua boleh hashtag ataupun Instagram saya Syamputra Razali. Terima kasih. Orang belakang semua suka. Syamputra. Yeah. Syamputra, you have the potential. You bercakap dengan penuh energy. Energy lah energy orang berjaya. Trust me. Trust me. One day you will make it. Sebab untuk ada vibes itu, untuk ada energy itu, bukan semua orang ada. And you have it. Dan you cakap tadi pasal Vietnam Saya tidak pernah jejak kaki ke Vietnam. Saya tak pernah berurusan dengan mana-mana pihak di Vietnam. Tapi mereka they destroy me melalui pengeluaran fake tudung Nelofa Hijab di sana. Tapi selepas banyak benda yang kami lalui, banyak benda yang kami atasi, cuba bekerjasama dengan pihak custom, cuba bekerjasama dengan